Nabi kita nasihat kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah. Dia kata, ya Abdurrahman, la tatlubul imarah, mu jangan gila minta nak jawatan. Kalau mu nak sangat jawatan, Allah beri, dengan sebab mu nak, Tuhan tak tolong. Tapi kalau Allah beri tanpa kita minta, Allah Ta'ala akan tolong, akan bantu. Jadi kalau kita nak sangat, Tuhan bagi. Kadang-kadang Tuhan bagi bukan sebab kita bijak, tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kelemahan kita. Mungkin orang duduk bangga orang kita hebat, sekali Tuhan tak atas, semua orang nampak, oh tak ada hebat-hebat, kelentong je lebih. Ini ingat, apa saja jawatan jangan duduk nak sangat. Dia tak tahu manusia ni begini. Kalau orang lain pegang jawatan, dia komen je. Nah, AJK masjid pun komen, oh tak pandai tadbir masjid lah sebab tu orang tak ramai. Begitu begini macam-macam dia punya komen. Sekali kita bagi dia jawatan, berterabur habis. Pasal itulah kita ni kena banyak minta pertolongan Allah. Jangan dia tunjuk aku yang pandai. No. Akhir sekali Tuhan buka peluang kepada kita, semua orang kenal kita. Kawan atau lawan boleh tahu, oh dia ni kaki yoya rupanya, kaki kelentong rupanya. Nah, dalam budak-budak, bahasa budak ni bahaya lagi, dia panggil kaki kencing punyanya. Dia kata apa? Hati-hati tuan-tuan. Hadis Abdurrahman bin Samurah tadi, la tatlubul imarah, mu jangan minta terlalu minta.